Sorotan berita setakat jam 8 malam Selasa 4 November 2025. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menolak gesaan beliau meletak jawatan berhubung keputusan kerajaan menandatangani perjanjian perdagangan timbal balas dengan Amerika Syarikat. Sambil berkata beliau sudah penat dengan tuntutan sedemikian. Semalam bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa dengan menandatangani perjanjian itu, Malaysia telah kehilangan akses pasaran lain dan membenarkan Washington campur tangan dalam sektor utama, termasuk makanan, pembuatan, pertanian, telekomunikasi, pertahanan dan pelumbungan. Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan telah merujuk Jabatan Peguam Negara untuk mendapatkan pandangan berhubung perjanjian perdagangan itu bagi memastikannya mematuhi perlembagaan. Kerajaan Malaysia katanya juga mempunyai hak untuk menamatkan perjanjian itu pada bila-bila masa hanya dengan pemberitahuan bertulis kepada Amerika Syarikat tanpa perlu mendapatkan persetujuan negara itu. Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata parti belum membincangkan kemungkinan kemasukan semula bekas Ketua Pemuda Khairi Jamaluddin, malah turut menafikan kabar angin bahawa beliau dan bekas Ketua Pemuda UMNO itu membincangkan mengenai perkara tersebut pada majlis resepsi perkahwinan. Dalam perkembangan berasingan, Zahid berkata rundingan kerusi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi menghadapi PRN Sabah kini di peringkat akhir. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendakwa Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa tersalah guna peraturan sendiri ketika menjatuhkan hukuman terhadap 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya. Bulan lalu, FIFA menjatuhkan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 pemain naturalisasi selepas mendapati dokumen yang dihantar bagi mengesahkan kelayakan mereka untuk beraksi dalam pusingan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun adalah palsu. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk di Labuan dan beberapa kawasan di Sabah berkuat kuasa hingga esok. Met Malaysia memaklumkan kawasan terlibat di Sabah ialah Kuala Penyu dan Beaufort, Papah, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.